Di belakang saya ada sebuah BMW F44. Kita cek dia punya mounting ni ada masalah. Dia punya enjin tu ada gegar. Dalam dashboard tu ada gegar. Ni mounting lama. Kita dah buka satu. Dia tengok dia punya lembut dia macam mana. Dia tak crack tapi dia lembut. Okey. Satu lagi kita tengok dia punya mounting ni. Dia mounting ni dah lembut dan dah rapat. Tengok dia punya getah ni dah rapat dengan dia punya body, alloy di body mounting ni. Itulah sebabnya dia punya enjin tu bergegar. Dia pakai 38 B38 enjin. Mounting enjin model ni dia ada 3 Ni 1 2 3. Jadi dikategorikan sebagai barang wear and tear. Mungkin lebih kurang kereta dah umur 5 tahun ke atas ke, 6 tahun 7 tahun ke atas ke, memang benda ni akan slow akan rosak. Jika kereta anda mengalami masalah enjin bergegar ke, bolehlah datang ke Transformatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Checking dan diagnosis yang lebih tepat kalau datang kat sini. Kami buka setiap hari kecuali Jumaat saja kami tutup. Kami buka dari pukul 9 hingga 5.30 petang. Okey, bye bye.